sekarang kita akan lalu apa tu? Miqat Qarnul Manazil. Itu miqat yang biasanya orang Malaysia, Indonesia, Singapura, daripada Nusantara kita lah kebanyakannya akan lalu Qarnul Manazil. So dekat miqat ni kita boleh niat untuk umrah, iaitu labbaik Allahumma umratan. Sebenarnya boleh je niat dekat daripada KL pun boleh, tapi kena start pantang larang lah. Maknanya kalau kita daripada rumah dah kata nak niat, maka kita kena jaga pantang larang, start daripada rumah sampailah habis tahallul nanti lah. So doa tadi yang saya share, Allahumma mahilli haitsu habastani tu, kita boleh baca straight away after kita niat labbaik Allahumma umratan. Kalau untuk haji, niat dia labbaik Allahumma hajjan. Itu je lah beza dia. Dan tata cara haji ni dia lebih lebih panjang dan lebih lama. Kita kena berada beberapa hari dalam keadaan ihram sehinggalah kita habis, mengikut tergantung pada haji apa yang kita buat lah. So insyaAllah kita dah niat sekarang, so boleh mula talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdah wan ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Saya dah bagi tahu tadi, talbiyah ni tak perlu macam meraung-raung lah. Kita zahirkan ucapan talbiyah tu, tapi dalam masa yang sama jaga hati orang ke. Kalau kita memekak satu hala, orang sebelah annoyed, tak boleh lah. So semoga Allah terima kita. Yes, I need, it's okay. I need water. Thank you. So semoga Allah tu terima ibadah umrah kita dan Allah berkati perjalanan kita. Amin. Alhamdulillah kita dah sampai di Jeddah dengan muka tak siap. Kita akan naik train, sementara tu kita akan naik ambil bag lah. Ambil bag dulu, claim luggage. Lepas tu kita akan naik train sampai ke Mekah. Dan dari sana insya-Allah Adrian akan jemput kita untuk pergi ke hotel sebelum kita laksanakan umrah kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Okay, sekarang kita ada kemudahan yang baru, iaitu kereta api pergi ke Mekah daripada airport Jeddah. Tak tahu lah baru ke tak, tapi baru jumpa hari ni. Sampai dah ke stesen apa? Stesen railway Mekah. Sekarang kita akan menuju ke hotel di Nusantara Palace. Nusantara Palace. Dia dah sampai sana semalam. Kita akan tunggu Walan dengan Abu Bakar sampai sana. So insya-Allah kita sambung lagi nanti lah. Dia akan tunggu kita kat sana.
Turunkan lah. Aku tak tipu-tipu bro. Okay. My niat is just to do videos, right? Yeah, but you tawaf lah. Huh? You do tawaf without that? You don't stop need me. to. Huh? No, they won't. Then? No, I can tawaf with this? Yeah, you tawaf with this. For what? No, if you do without opening one side, It's not umrah. it's not umrah, it's just tawaf. Tawaf for what? Tawaf sunnah. Oh, boleh eh? Tawaf sunnah, yeah. Tawaf sunnah is ni. The second thing after Waalaikumsalam. Two or something. Why no. you do two? Don't you do? No, because this one before it was only for the scooter. You can't go downstairs Yeah. before. Maybe you can now. Yeah. Yesterday I was. Okay. We tried to go in at 89. They asked us to go. Push there. Go to 3. Okay. So kita kena masuk dari jalan skuter sekarang sebab mungkin ada sebab-sebab teknikal lah. So kita kena, biasanya kat sini kalau bulan 11 macam ni dah start sejuk lah. So malam lagi sejuk. Kalau Madinah lagi sejuk. Jadi kita kena peka sesuatu. Kalau untuk orang macam saya selalu bawa minyak zaitun ataupun Nivea tu. Tu kita letak kat tempat tumit kaki dan juga kat tempat-tempat yang biasanya kita kering. Kalau zaitun tu biasanya letak dalam hidung supaya apa tu? Dia tak ganggu lah kita punya pernafasan dan sebagainya. Kat sini kita boleh mula buka slipper lah sebelum masuk Masjidil Haram. Actually dah masuk dah. Kita sepatutnya baca Allah maftih tahli abu rahmatat untuk bila nampak Kaabah kita boleh start berhenti talbiyah. So actually لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada satu benda yang saya selalu berwaspada kalau pakai ihram. Pastikan ihram ni boleh selit kiri kanan supaya kadang-kadang apa ni tak nak bagi orang nampak bahagian aurat. Kadang-kadang orang selalu ada pakai ihram ni, kain dia bawah pusat. Jadi itulah sangat perlu berhati-hati supaya ibadah kita terjaga, terutamanya kalau kita nak solat nanti belakang makam Ibrahim. Explain when you see the Kaabah, what happened? Inilah Kaabah. Bila kita dah nampak Kaabah, kita boleh stop talbiyah dan kita satu benda menaik Kaabah ni, kalau kita nampak Kaabah, satu pahala yang sangat senang tu dapat lah. Sebab Nabi kata, kalau kita tengok Kaabah ni, kita akan dapat pahala. Pahala free je. Tak payah buat apa, tengok je. Tak payah baca apa, tengok je. Tengok Kaabah. So basically kita kena ingat benda yang kita buat semua niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja yang Nabi pernah sebut inna a'mal bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu mestilah bermula dengan niat. Masa kita di Kaabah ni, alhamdulillah masa Kaabah sekarang dia tak berapa jam. So dekat sini kita boleh banyakkan berzikir, utamanya mengingati Allah SWT dengan cara yang disunnahkan oleh Nabi SAW. So jom kita mula cari Hajarul Aswad.